Sempena menyambut Hari Malaysia pada tahun ini, mari cuba jawab 10 soalan tentang Hari Malaysia. Kalau bersedia, mari kita mula sekarang. Negeri manakah yang tidak menyertai Malaysia pada 63? Jawapannya Brunei. Siapakah tokoh penting dalam Perjanjian Malaysia? Jawapannya semua. Pada tahun berapakah Singapura keluar dari Malaysia? Jawapannya 1965. Siapakah Ketua Menteri Sarawak pertama selepas pembentukan Malaysia? Jawapannya Stephen Kalong Mingkan. Negeri Sabah dahulunya dikenali sebagai apa? Jawapannya Borneo Utara. Hari Malaysia mula diisytiharkan sebagai cuti umum pada tahun bila? Jawapannya 2010. Apakah negara yang menentang penubuhan Malaysia pada awalnya? Jawapannya Indonesia dan Filipina. Negeri manakah sambut kemerdekaan pada 22 Julai sebelum Hari Malaysia? Jawapannya Sarawak. Di manakah upacara rasmi pengisytiharan pembentukan Malaysia di Sabah berlangsung? Jawapannya Kota Kinabalu. Apakah moto negara Malaysia? Jawapannya Bersekutu Bertambah Mutu. Sila tulis komen di bawah, berapakah soalan yang anda dapat jawab? Jangan lupa like dan langgan channel ini untuk lebih banyak kuis yang akan datang. Terima kasih.